Answer. Masa kita kecil kan, kenapa kita enjoy? Bila tulis, bila salah, kita padam. Kan? Lepas tu kita buat lagi. Kita gaduh. Lepas tu kita baik balik. Kenapa? Kita padam. Kan? Masa kecil kita sangat enjoy. Tapi bila kita dah dewasa, kenapa? Bila kita buat, kita cepat give up. Sebab kita tulis dengan bolpen. Kan? Saya tulis dengan bolpen kan? Kalaulah kata mata ni patah, kan? Patah kan? Kita buat apa? Syam. Kita boleh? Ada siapa je? Boleh asal tak? Boleh. Boleh asal balik kan? So tajam tak dia? Sebab tu masa kecil kita enjoy. Kenapa bila kita makin dewasa, kita tak boleh terima dengan cabaran. Kita tak boleh terima dengan challenge. Kita fail, kita belajar lagi, betul? Kita lulus. Lepas tu kalau pensel ni patah apa jadi? Kalau patah jadi apa? Kalau patah? Asal dua. Empat mata. Satu mata, dua mata, tiga mata. Boleh jadi banyak. Lagi banyak cabaran, lagi kita akan jadi apa? Sebab tu masa kita kecil jatuh basikal ke apa ke, kita enjoy. So bila kita dah besar, kita dah lupa. Jadi anda hari ni nak tak jadi budak kecil? Pasti kan? Kita kalau nak jadi diamond, kita kena sentiasa tukar apa yang di-share oleh Kelly. Dapat? Selama 2 tahun dia konsisten. Dia tak pernah putus asa sebab kita macam kecil kan? Kita tak pernah putus asa pun. Kita buat. Kan? Dan inilah yang patut ada dalam diri anda untuk berjaya untuk jadi diamond. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, satu lagi kita ada. Hari ni baru just nak demo je. Kan? Kita ada apa? Kita ada? Payung. Payung buat apa? Oi, cik. Payung Land Rover. Tayang. Bentar-bentar Land Rover. Bila dah hujan, bila kita sampai kat satu tempat, payung jadi apa? Payung ni jadi beban. Payung ni dah menjadi beban. Kalau kat hujan tadi, luar hujan, kita berlindung dengan hujan, dengan panas. Bila kita sampai, payung kita buat apa? Kalau dekat rumah, payung ni kita buat apa? Cemur. Tak, dekat luar, basah. Macam itulah. Bila you all sampai ke satu dia, contoh anda capai platinum, anda capai emerald dan anda capai diamond ataupun silver, masa tu upline dah tak guna, mentor dah tak guna, mentor menjadi beban. Kenapa? Dah mula tak rujuk, dah mula lari, dah mula menyampah. Kan? Inilah punca-punca kenapa bisnes you tak boleh naik. Ini yang sebenarnya. Anda dah mula rasa tunjuk pandai. Manusia ni, bila dia tak faham, dia akan tanya. Bila dia dah faham, dia sombong. Begitu jugalah. Bila anda tak ada payung, di mana ketahanan anda sekarang? Dah tak ada ketahanan. Sebab tu kebanyakannya silver, platinum dan banyak platinum dalam ilmu hilang. Sebab apa? Sebab payung tak digunakan. Kan? Masa kecil, kita rajin tak berujuk? Rapat tak kita dengan mak bapak kita? Manja tak? Bila dah besar? Tegur sikit tak boleh? Betul? Marah sikit? Merajuk? Apa jadi dengan anda punya bisnes? Tengok? Tak boleh naik, tak boleh meningkat. Sebab sepatutnya lagi pin kita nak naik, lagi banyak perkara yang kita perlu belajar, rujuk dan kita belajar. Boleh? Boleh? Okey, satu tepukan untuk anda. Okey. Kalau kita ada matlamat, kalau kita tolak kita punya deadline, tak ada deadline, apa jadi? Angan-angan. You ada matlamat? Ada deadline? Ada. Apa deadline?
Kalau tak ada deadline apa jadi? Angan-angan. Kalau kita ada matlamat tapi kita ada deadline, tujuan. Baru tujuan. Kan? Lagi satu, ada matlamat, ada deadline, ada perancangan. Baru apa? Niat. Niat. Kadang dah ada tau. Baru saya memang nak pergi 21 bulan ni. Macam mana nak rancang baru mau bagi. Betul? Capai ke tak? Kenapa tak capai? Niat je. Okay, satu lagi. Bila ada matlamat, ada deadline, ada perancangan, just ada action. Baru hasil. Kadang-kadang capai, kadang-kadang tak capai ke? Kan? Sebab apa? Kalau apa daripada Candy sharing tadi, kita dapat apa? Yang the last one. Apa? Apa dia dua tu? Apa dua tu? Matlamat, deadline, rancangan, action. Dua tu apa? Siapa cakap konsisten? Konsisten baru datangnya sukses. Okay, satu tu bukan. Kan? Sebab tadi kita tengok kan, Kelly tadi konsisten tak? Konsisten. Berapa tahun dia konsisten? Konsisten itu yang penting. Sebab tu ramai yang kat sini nak bulan ni. Anda tengok anda dekat mana? Yang pentingnya konsisten. You tengok diamond-diamond kita buat kerja macam mana? Konsisten tak? Tengok Barun konsisten tak? Kalau Barun kata pukul 9 tak baru sampai. Pukul 9 baru sampai. Kan? Jadi kalau Barun kata kat HQ baru datang tak konsisten. Yang sebenarnya kan, you buat hati, buat MW ni dengan jiwa. Dengan jiwa anda. Lepas tu bila kita present, kita apa-apa, kita buat OPP ke, kita cerita dengan orang tu dengan jiwa. Sebab tu dia senang menerima. Kalau you all main-main macam ni lah kedudukan dia. Okey tak hari ni? Okay. Itu je sikit daripada Barun. Okay. Ada satu demo ke? Nak tengok demo? Magic? Baru buat magic? Air. Selalunya lah, kacang ni, kita letak dalam air, dia tenggelam ke timbul? Timbul lah? Betul timbul? Cuba kita letak. Timbul tenggelam? Timbul lah? Okey, sekarang kita keluarkan kacang tu. Kita keluarkan biji dia. Kalau kacang lupakan kulit jadi apa? Tenggelam. Satu dah. Kacang lupakan kulit jadi apa? Tenggelam. Kacang lain. Dia kena lupa habis. Kenapa dia tenggelam? Kacang lupakan kulit. Siapa kacang lupakan kulit? Siapa kacang lupakan kulit? Ini kacang ke kulit? Sebab tu tadi, betul tak pepatah tu? Bila you naik, bila you lupa, bila you sombong, bila you belagak, you akan tenggelam dengan kesombongan. You akan tenggelam dengan kesombongan. So buat MW, lagi tinggi pin you naik, lagi you tunduk, lagi you humble, lagi banyak benda yang nak belajar. Kan? Sebab tu tadi kan pentingnya tadi perangai tu tukar, sikap tu tukar. Lagi pin kita naik, lagi perangai tu kita kena baiki sebab kita nak tunjuk contoh dekat orang. That's why tadi kenapa bisnes kita tak grow. Bila kita start naik, banyak perangai kita dah berubah. Datang kelas lambat, kan? Dan banyaklah dah tak susah nak belajar, kan? Tak nampaklah you tu sebagai satu leader yang contoh, yang boleh dicontoh, kan? You tengok diamond-diamond kita macam mana? Datang kedang bawa buku, catit lagi, kan? Kita dah tadi start berubah. Kalau anda nak berjaya dalam perniagaan, boleh? Boleh. Itu saja daripada Studio FC kali ini, dan kita doakan anda semua dapat tak pergi ke Great Cruise. Mesti.
Ha? Mesti kena. Mesti. Okey, itu saja. Satu tepukan.